Baik. Dah. Dah, kejap je. Kejap je lah. Ambil buku je. Ambil buku sekolah je. Kenapa? Dia tak nak bagi orang duduk lama-lama tu. Memanglah. Modul pun dia suruh ambil sendiri. Bapak tu best. Okey. Macam mana? Aku hantar nak aku pergi ambil buku teks sekolah. Sebab Modul. hari tu apa? Modul. Modul. Aku bukan tahu sangat pasal sekolah ni. Aku sekolah tak pas Aku sekolah tak pas. Serius. Hari ni aku hantar Yasmin pergi ambil modul. Buku teks dah ambil. Hari tu dia dah ambil buku teks. Welcome back to my channel, Rizal Yusof. Okay, biasalah, rutin biasa. Hari ni aku ke sekolah Yasmin sebab nak ambil modul dia lah. Modul tingkatan 4 dan 5. Sekolah yang paling senang sekali anak aku ni tahun ni dan tahun lepas. Kat rumah je. Okay, kat rumah je. Jadi banyaklah stok-stok makanan aku kena ready kat rumah Dan aku sebenarnya tadi tujuan nak pergi sekolah ni je, ambil modul. Tapi bila dah turun tu macam-macam mesej masuk, pergi beli tu lah, pergi beli ni lah kan. Jadi tu aku terpaksa pergi kedai lah ni depan ni. Siapa tadi? Iman Akib? Dia nampak kau? Okay guys, jom kita bergerak ke Speedmart untuk membeli barang. Cili api. Okay, biasanya aku solo shooter tapi hari ni Yasmin ada. So dia jadi aku punya camera girl. Bukan cameraman. Camera girl. So kawasan ni dulu masa aku mula-mula pindah Aeon Big sana tu tak ada. Ni bangunan sini tak ada. So yang ada bangunan sana saja. Rapid bus pun tak ada. Sini pun dulu tak ada traffic light lah. Simpang 4 ni tak ada. Okay, ada simpang 4 ni ada, traffic light tu tak ada. So orang main redah je jalan masa tu. Sehinggalah traffic light ni dibina kat sini. Alright. Sebab jalan ni dah sibuk. Sebab Aeon dah ada. Lepas tu dekat belakang sana Tesco Extra. Okay, kawasan ni macam biasa lah. Memang selalu jam kat sini. Kawasan ni je. Dekat bangunan ni kan, bangunan ni bangunan lama. Kawasan ni memang selalu jam. Aku tak tahu apa hal kat sini. Selalu ada double parking. Okey, aku tahu pasal dekat sini ada klinik kencing manis Lepas tu ada bengkel kereta. Aku rasa mungkin tu lah kot penyebab sibuk kat sini. Nak kena pergi ambil duit dulu lah. Okey, aku dah sampai kedai sebenarnya. Baru aku teringat wallet aku tak ada duit Ada tu ada tapi tak cukup lah. Tak cukup untuk beli barang. So aku nak kena pergi Aeon Big dulu. Nak kena pergi keluarkan duit dulu. Masuk ni one way. Petak kuning jangan masuk. Biasanya kalau berhenti kat traffic light ni, kalau macam gini, memang aku tak masuk lah dekat petak kuning ni kan. Tapi ada kadang-kadang ada setengah lalu dia masuk petak kuning ni. Tu masalah dia. Bila dia masuk, kalau orang belakang tak ikut tak apa, orang belakang ikut sekali. Jadi jam lah. So kalau bas ni nak keluar ke kat sini jadi masalah kan. Ni dah hijau, kita boleh dah jalan. Lori ni kena berhenti lah, dah hijau. Dekat sini ada juga tu perempuan kat belakang tu tak pakai helmet. Dia ingat ni jalan jalan dah biar apa, jalan kampung ke apa. Kalau jalan kampung tak apa lagi. Salah ni dah area bandar kena pakai helmet, kena pakai. Banyak orang langgar lampu merah kat sini. Masalahnya kalau selamat tak apa. Kita dah hijau tu dia nak jalan tu. Masalah tu. Okey, sini one way. Aku kena pusing building ni. Untuk pergi ke Aeon Big belakang sana Kedai mamak ni dah berapa kali tukar dah Ni yang ketiga kot. Aku ingat Al-Ajmer pula nama dia. Yang lama kat sini restoran Rejab tu je. Rejab tu paling lama lah. Selalu aku kalau pergi Getih ke apa, aku memang lepak restoran Rejab tu lah. Ni kawanku Tom Yum, kedai Tom Yum yang ada kat sini lah salah satunya. Banyak jugalah kedai-kedai baru dah buka guys kat area Puchong ni. Dulu tempat ni lengang guys tempat ni dulu kan.
Sekarang ni dah macam gini ya. Masak. Okay, jom kita pergi. Kita masuk kedai. Okay, alang-alang dah ada kat Aeon Bake ni. Cari barang kat sini je lah Min. Tak payah pergi Semimat lah. Okay, aku pakai mask baru Let's go. Salah cili ni, cili jenis panjang ni. Cili yang pendek tu tak ada kan? Apa cili panjang? Cili pendek tu tak ada. Cili pendek tak ada. So, sekian saja vlog aku untuk hari ini. Dan sehingga kita bertemu lagi di channel aku yang akan datang. Peace out.